Weh, awak kereta aku semput dah. Masa macam jeking-jeking gitu. Lepas tu tengok ni, engine light aku tiba-tiba menyala ni. Engine light kau menyala? Ha, Kau dah check belum? tak check je dah. Jom lah, pergi kat bengkel aku tolong check. Ha, boleh tak? Jom. Hai, saya Syed Fakhruddin. So, ini OBD Scan Tool. Kita akan menggunakan scanner ni untuk mengesan masalah jerking tadi. Ini adalah OBD punya soket. So, kita akan cocok soket ini kepada OBD port di bawah driver seat. Kat sini dah nampak manifold absolute pressure. Mag rosak. Hari ni kita nak cerita pasal mag sensor. Kalau korang pernah dengar mag sensor ni tapi tak pernah tahu kerja dia, so ini video untuk korang. Nama panjang mag sensor ni adalah manifold absolute pressure sensor. Kerja dia simple je. Dia akan membaca tekanan udara yang masuk dalam intake manifold enjin kereta ni. So, data tu dah hantar dekat ECU untuk ECU tu kawal campuran bahan api dan udara untuk mendapatkan pembakaran yang optimum. Dalam bahasa mudah, mag sensor ni diumpama macam deria rasa untuk enjin tu. Semakin meningkat tekanan dalam manifold tu, semakin banyak bahan api yang akan disuntik ke dalam enjin. Kalau mag sensor ni rosak, ECU tak dapat tahu berapa banyak udara yang masuk ke dalam enjin. Jadi, campuran bahan api dan udara akan menjadi salah, sama ada rich atau lean. Ini boleh menyebabkan enjin beroperasi secara tidak efisien, sama ada menggunakan bahan api yang berlebihan atau kurang. So, kalau kereta korang ada masalah semput, jerking ataupun pembakaran kurang sempurna, mungkin mag sensor ni adalah salah satu penyebabnya. So, berbalik kepada kes kereta ni tadi, kereta ni jerking disebabkan mag sensor ni sendiri tercabut. Korang faham tak? Faham tak? Bagus.